Dipotong-potong, tengok nampak macam senang tapi tak semua orang boleh buat ni. Special punya. Cuba kalian tengok macam mana pembuatan dibuat. Okey. Ini tongkeng. Tongkeng besar-besar. Ini tongkeng. Besar. Ini saya tunjukkan ayam perciknya. Okey. 1 tahun Bulan sekali Ramadan je kita jumpa. Ayam ada, daging ada, kambing pun kita ada. Jadi perniagaan tetap diteruskan walaupun hujan lebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman di luar sana, di mana juga kalian berada, semoga berada dalam lindungan Allah selalu. Kini saya berada di Pekan Durian Tunggal Melaka. Ya, pada petang ini adalah merupakan hari yang ke-13 dalam siri Jelajah Bazar Ramadan. Dan kini saya tunjukkan lokasi Bazar Ramadan di Pekan Durian Tunggal Melaka. Jom kita tengok apa yang ada di Pekan Bazar Ramadan di sini. Kita tengok pemandangan pada waktu petang dan saya akan bawakan kalian untuk melihat suasana Bazar Ramadan di sini. Ini gerai yang pertama kita tengok. Ini Ahmad Taukufa. Kat sini. Ini air balang, mango juice. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini apa? Roti John Roti John. Buatan roti John. Daging dia betul-betul ni. Ni dia. Kita tengok yang pertama, dekat lagi. Dekat sikit. Tengok dia punya daging memang mantap Ini daging Ni daging. Okey, tengok dia letakkan satu. Ni paste dia ni. Okey. Ni Cara untuk masak hijau. ni berapa dia boleh letak ni? 6. 6 Oh, jadi sekali letak dia tengok 6 Kita kuali kecil je bang. Oh, dia kecil aja cukup Kuali kecil kena cukup Dia berapa lama boleh masak ni? 3-4 minit je bang. 3-4 minit Masak belakang lagi. Ni homemade. Homemade nama dia. Homemade. Di kali lain Dah lama berniaga kat sini? Belum puasa je. Belum puasa je. 4 tahun baru. Hari lain? Baru lagi Hari lain niaga kat mana? Hari lain niaga kerupuk leko bang. Oh, kerupuk leko. Oh, ni hanya pada bulan Ramadan je lah. Bulan Ramadan je. Oh. Ni saya tengok dia punya bentuk roti john dia besar ni. Ni space ni dia dah siap masak. Oh, dah siap masak Okey, ni daging, ni ayam. Oh, ni yang ini daging Tu ayam. Ini daging saya tunjukkan. Ni sardin. Ni ayam. Ni sardin. Dan ini sardin. Okey. Tiga, siap. Tu dipotong-potong, tengok nampak macam senang tapi tak semua orang boleh buat ni. Nampak dah senang nak masak dia. Nak senang. Nak kena jaga api lagi. Tak pandai jaga api hangus ni. Masak kat belakang pula, bagi dia lembut dia lembut. Dia tahan sampai sahur ni. Ni. Oh. Sampai sahur tahan. Sambutan macam mana? Sambutan. Sambutan. Alhamdulillah okey. Satu hari 200 batang. 200 batang. Sini. Oh. Ni dia sapu mayo je. Cun-cun punya je. Jangan kalut-kalut. Sapu. Okey, mak. Mayo kita sapu je. Bagi Tengok semua, sapu. bagi semua kena Tu dia. Dia sapu cheese sekarang ni tengok Ni cheese buat cheese. RM7 ni mana? RM7 ayam, RM8 daging. RM7 Ni ada customer tetap jadi tengok. Okey. Ni dia tengah bungkus. Special punya. Cuba kalian tengok macam mana pembuatan dibuat. Ni special.
daging Ni dia special. Special berapa harga? 11. Okey. Daging. Kuati makan daging banyak punya. Ni special RM13. Kita tengok. Kalau makan kuati. Jis belanja. Oh, mantap. Ini dia bungkus. Okey. Tempat nombor 3. Kalian datang nak roti john yang saya tunjukkan tadi, gerai atau tapak nombor 3 ni saya tunjukkan dekat sini, roti john Tasik Titi Wangsa. Semua harga ada tunjukkan dekat situ. Ni dia, kita tengok pergi kaunter ayam percik. Ayam percik. Berapa satu harga? Berapa harga satu? Harga token secocok RM2. RM2. Satu cocok ni Dalamnya ada berapa? 4. Dalam dia ada 3. Ada 3. Ni dia. Ni Ayam percik. Sini. Ni dia. Tengok ayam percik. Ni yang dah siap lah Ini dah siap. Dah siap Ni kita tengok ayam percik mercik grill and boiling. Di Durian Tunggal. Ni saya tunjukkan ayam perciknya. Sedang dibakar ayam percik. Pedal pun ada. Ini pedal RM2. Pedal RM2. Secocok ada 3. Cocok ada 3. Ini pedal. Cocok ada 3. Ini pun pedal juga. Hati. Ini hati. Dan ni tokeng. Ini tongkeng. Tokeng besar-besar. Ini tongkeng. Besar. Ini tongkeng tongkeng berapa harga? Tokeng harga RM2. Dalam dia ada 3. Dan 3. Pedal pun RM2. Pedal pun RM2. Okey, ini tongkeng. Yang ini tadi ayam percik. Ini tadi berapa ringgit? RM1.5. RM1.5. Okey, datang ramai-ramai ke gerai ni Ni gerai nombor berapa? Nombor berapa? 46. Nombor berapa? Nombor 46. Oh, nombor 46. Saya tunjukkan dekat sini Ini dia punya tengah buat. Ni dia punya, tengok. Ini lauk pauk. Oh, ikan. Ni saya teruskan lagi tengok pada gerai. Ini pelbagai jenis makanan dekat sini Ini ada roti cerana. Cik Man Murtabak. Ni dia. Kita tengok. Berapa harga ni? RM6 saja Jadi gerai nombor berapa? 8. Gerai nombor 8. Jadi siapa nak cari murtabak gerai nombor 8 ni dalam sepanjang Bazar Ramadan di Durian Tunggal. Selain daripada itu ada juga ni apa, nasi lemak. Berapa? RM2. RM2. Biasa dengan kerang. Dengan siapa lagi apa? Kerang. Kerang RM2. Kerang RM3. Oh, kerang RM3. Ni dia. Jadi ada kuih dan ada nasi lemak. Saya tunjukkan. Ni Cik Man Murtabak. Ini nasi ambang. Harga nasi ambeng RM10. Ada juga rojak RM6 kat sini. Air balang. Ini ada pelbagai jenis lauk. Nasi kerabu RM7. Nasi dagang RM7. Nasi belau RM7. Laksa RM6. Lapsam RM6. Kuih muih tu RM2 hingga RM3. Ini kedai dia. Juga ini nasi lemak RM1.50, telur mata RM2.5.
Nasi lemak ayam RM4. Ada murtabak. Ini oden ayam gunting. Wah, ni kira macam mana ayam gunting? Harga dia? Ha? 110. Ni dia. Kalau yang berminat untuk ayam gunting, datang ke gerai ni. Ni takoyaki. Takoyaki ni. Kira harganya macam mana? 6 biji RM6, 11 biji RM10. Oh, ni dia takoyaki. Tunjukkan takoyaki. Penjual dia. Tu dia tengah buat Saya tunjukkan dia punya ni. Ni nasi kerabu dengan nasi dagang Nasi kerabu dengan nasi kerabu berapa ni? Kerabu 7 bang. 7. Dadang? Nasi dagang sama juga. Tu dia harga dia. Ni in tepung pelita. Ni dia. Kita tengok. Ini ada kuih. Ini kuih apa? Bongkok. Dalam dia apa? Oh, itu nama kuih bongkok. Ni pelbagai nasi. Ada mie Kita tengok. Pak cuaca pada petang ni gelap nak hujan. Jadi saya kena percepatkan untuk review di Durian Tunggal, Bazar Ramadan Durian Tunggal. Ni roti John. Jadi tengok gerai dah. Roti John number 1. Ayam Ni dia. ada, daging ada bang, mesti abang. Cik, roti John. Red roti John number 1. 1 tahun 1 kali je cik kita jumpa. Okay. 1 tahun Bulan sekali Ramadan je kita jumpa. Ayam ada, daging ada, kambing pun kita ada jual cik. Ini air mango RM5. Bandung soda ada. Ini Bandung soda. Original. Air gas je, tak ada pakai air putih. Oh, semua original ni? Original. Okey, boleh. Soda. Saya teruskan lagi. Ini ada berbagai jenis kuih. Kuih. Ini takoyaki. Oh, kat sini Ini tengah buat takoyaki. Datang ke gerai sini Grand nombor berapa ni? Grand nombor berapa? Grand nombor 30. Okey, siapa yang nak berminat untuk takoyaki? Takoyaki ni, takoyaki garing-garing dengan donat. Oh, donat kecil ni. Okey, yang kecil ni kita jual satu set je. Satu set dia ada 5 biji, RM5. RM5. Yang ini? Satu RM3. RM3. Ini saya tunjukkan dekat sini. Takoyaki jalanan. Boleh campur-campur. Ni kat sini ada beli satu dan nak hujan jadi saya kena cepatkan lagi. Ni nasi ambeng. Dia tak mengizinkan saya tunjukkan sana, dah gelap dekat sini. Jadi kena percepatkan review saya. Ni air balang Abang Wan. Dan ini apa ni? Oh, mie sup, bihun sup, kuih tiaw, sup tulang, sup perut, sup paru, sup campur. Ini dia. Ini aneka sup. Ini cendol. Okey. Ini cendol. Kita tengok kat sini. Cendol durian. Okey, singgah. Berapa harga ni? Air berapa? Cawan 4 +6 macam ni. Oh, tu dia ada tulis harga dia. Ni tengok sini Ini kawasan dia dah nak hujan saya kilat nampak kat sini. Tak mengizinkan. Ya, di Durian Tunggal sekarang ni. Nampak. Saya tunjukkan sana tu.
Ini ayam gunting. Hujan jadi beginilah keadaan di Bazar Ramadan Durian Tunggal. Jadi hujan sudah nak turun. Ini air tebu dekat sini dan keadaannya seperti ini. Saya tunjukkan dekat sana. Tu cuaca tak mengizinkan pada petang ini. Ini suasana di Bazar Ramadan. Walaupun hujan, tapi makin ramai yang datang ke sini. Saya berpatah balik kerana keadaan hujan, jadi saya hanya sempat review untuk satu baris sahaja di depan sini. Kita tengok kedengaran petir sedang sabung menyabung di kawasan Bazar Ramadan di Bazar Durian Tunggal. Beginilah keadaan di Bazar Ramadan Durian Tunggal ketika hujan nak turun. Jadi suasananya begini dan kita perhatikan semakin gelap dan nampaknya peniaga-peniaga terpaksa menjaga kemah masing-masing daripada terkena ribut. Dan sekarang ini cuaca gelap di Bazar Durian Tunggal. Keadaan suasana hujan, bagi penjual terpaksa duduk di bawah kemah yang rendah macam ni kerana hujan lebat ketika ini. Ni. Ini sedang memotong untuk rojak dan ini nasi ambeng. Beginilah suasana cara berjual beli ketika hujan lebat. Ini dia saya tunjukkan di Bazar Ramadan Durian Tunggal. Perniagaan tetap diteruskan walaupun hujan lebat seperti ini. Ini suasana ketika hujan lebat di Bazar Ramadan. Ini semua peniaga menyelamatkan barangan jualan dengan terpaksa merendahkan kemah masing-masing dan ada juga yang menjaga kemah daripada terkena hujan. Okey, oleh kerana saya tidak dapat membuat review selanjutnya kerana hujan, jadi setakat ini saja review yang saya dapat buat di Bazar Durian Tunggal. Okey, terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini.